Oh. Kau juga ada dapat ya? Bukan setakat hobi malah jadi tabiat. Memancing bukan lagi asing. Asal ada masa pasti aku manfaatkan. Kena guys. Kena guys. Oh, ya. Oh. 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 Okay hai guys, jumpa dalam channel Edifly. Kali ni aku masih haruan dekat area Limo guys, area Limo. So dekat bawah sana air dalam guys. Air naik malam tadi sebab malam tadi hujan. Semalam pot dia cantik. Nampak air bersih kan. Air hitam. Tapi hari ni aku datang dah airnya dah jadi oren guys. Maknanya air sungai dah masuk ke sini. Daripada Sungai Labu sana masuk sini. So nak try kat sana pun dah ramai orang guys. Dah ramai orang juga. Lepas tu kata air pun laju masuk ke sungai. Dia baru masuk kan pada malam tadi lah. Jadi untuk cari ikan kat situ agak susah. Aku try lah main guys kat parit-parit macam ni. Parit macam ni lah aku try. Macam ni. Cubalah aku ada ikan guys. Kita cari ikan je lah, cari ikan. Nak cari korgon tu mungkin agak mustahil dekat sini sebab orang selalu masuk. Jadi untuk cari ikan je lah guys. So guys, yang sampai ke channel Edifly, yang belum subscribe, kasih subscribe guys, support aku. Tengoklah guys hari ni macam mana. Nampak spot macam terlampau heavy pula jadi dia kan. Dah rumput-rumput macam ni lah. Aduh. Tapi aku cubalah guys untuk cari strike. Okay guys, let's go, stay tune. Okay guys, hari ni peralatan yang aku gunakan adalah reel daripada Usup Ledon. Ledon Usup guys, Ledon Usup. Hari ni agak power guys, walaupun dia jenis BFS nya shallow spool, tapi main haruan pun padu juga guys. So aku pairkan dengan Suntech Capricorn 512, tali daripada Orcas 9X 15 LB, leader daripada Sea-Night Fluorocarbon Line 32 LB. Umpan macam biasa guys, SPP biasa. SPP sini jadi tak tahulah macam mana kan. Kau kita try main soft rock pun lagi macam mana. Sebab dekat tempat-tempat macam tu dia main soft rock macam tu baru boleh menjadi. Sebab kalau pakai SP ni dia senang menyangkut. Kalau pakai SP InsyaAllah lah kurang sikit lah menyangkutnya. Bukan tak menyangkut juga kan. Tapi itulah, layan dulu guys. Kita layan dulu, tengok macam mana. Kena guys. Tu dia. Haruan pertama guys. Curut je bang. Tu dia. Curut je guys. Ada juga haruan kat sini guys. Walaupun tak besar tapi tetap ada guys. Mencakuk. Balik lah. Curut sangat. Curut sangat guys. Mantap. Ada juga yang ambil umpan kira tu. Dah ada strike tu kira tu. Kan. Maknanya aku tak kumpau lah hari ni. Mantap. Cuma tak besar lah mereka kan. Nanti tak kumpau.
Kena guys. Kena guys. Oh. Kena guys. Alhamdulillah. Dia. Tu dia. Haruan kedua guys yang landed. Alhamdulillah. Ada juga haruan guys. Haruan kedua yang landed kat sini. Mantap. Berhasil ke? Berhasil. Mantap. Jom. Kita layan lagi guys. Kuat dah. Tu dah ada. Mencakuk lah. Yang ambil tak lama bah, tak lekat ada. Kan? Yang lekat dulu ikut lah. Mantap lah. Walaupun tak besar tapi tetap haruan guys. Mantap. Jom. Layan lagi sekarang pada. Sekarang Allah Akbar. Lagi seko guys. Mantap. Depan-depan ni ambil guys. Depan-depan ni ambil guys. Padu. Allah Akbar. Hancuk pula. Kena tapau. Curut pun curut lah guys. Kena kepala tu pacok guys. Terpacok kepala. Tapau balik balau. Mantap. Jom. Let's go. Depan-depan ni ambil tak tangkau. Tak tangkau. Mantap lah. Jom layan lagi. Pada kita layan lagi guys. Ini dasar nak ikan nak main kat bawah kan. Anak puyuh banyak ni. Anak puyuh. Nak ambil buat benih boleh lah. Sauk lah. InsyaAllah jadi benih. Pot macam ni kan, potensi curut tu ada, potensi. Tapi tak tahu lah kalau kata ikan besar yang gorgon-gorgon naik kat atas ni, aku tak pastilah kan. Sebab biasa kan pot-pot macam ni biasa banyak gorgon je lah, banyak gorgon pula, banyak curut je lah kan. Tak tahulah pula kalau masa air dalam ni dia naik, dia keluar kan. Kita tak tahu, kita try dulu guys, tengok apa jadi. Harap-harap adalah gorgon. Curut dah dapat dah 3 ekor curut. 3 ekor dah curut. Tewas juga curut dengan SPP dengan soft rock ni. Kan. Kau tu hilang semua kau. Hari ke minta ngejam balik. 2 kali kat kecil kat sini. Ya. Dia tak besar lah. 300 400.
Oh. Kau juga yang dapat Ada, tapi tak besar lah. Tu dia. Tapi banyak Kali depan sana besar. tu saya. Sekali campak ni. Ha. Betul lah. Aku lupa berapa kali lucut dia. Ya. Katak besar tu. Sekali campak kena ke? Tu dia. First cast. Curut pun curut lah. Turun balik je lah. Jom. Ayo. Tak besar ni. Aku tak tahu kan. Yang besar-besar dalam tu. Mana? Ini dia dah jauh. Ya. Kita tadi tak lucut. Itu ini. Kecil tu. Apa situ tu? Dah lucu je tu. Ya. Dia kecil. Tapi sini memang susah lah nak yang besar. Tapi kalau dapat yang besar memang kuat. Oh. Tak ada tapi susah. Mustahil tak ada kan. Mustahil tak ada. Mesti ada kan. Banjir teruk. Jauh. Lagi satu sana ikan dah kurang tadi. Kurang sangat. Sebab dia kuat mengacun. Ha. Mana dia racun? Dia racun. Ha? Mana dia racun tu kan? Racun tu air jadi ikan jadi macam tak macam culas dah. Memang culas sangat lah. Dia kerap sangat mengacun tepi perut tu. Ni lepas-lepas hujan sedap lah. Dia racun rumput ni. Dia kata umpai tu dia racun. Ha. Masuk tu dia cakap kan. Kau mancing tak guna ni. Dia cakap. Dia tak beracun. Ikan jadi macam tak ada lah. Ikan jadi kurang. Oh. 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 Dia selalu nampak. Oh. Oh. Memang banyak apa-apa. Dia boleh tahan ni. Dari 4 atau 5 tu. Boleh lah. Ada juga dekat situ. Nanti dia 4 atau kan. Okey kan. Oh, mantap. Lagi satu ekor. Nah. Itu dia. Alhamdulillah lagi seekor. Mantap. Nampak dia kacau-kacau umpan. Ambil juga umpan. Ambil juga SP. Yes. Dekat memujuk. Pujuk. Alhamdulillah naik juga guys. Aduh. Ini dia. Let's go. Cakap. Aku sembang dulu ping. Dengan kopi kan. Dulu lagi aku sembang ping. Aku nak sembang lain ni kan. Ya. Tak, aku rasa confident sikit ping sebab dia cerah. Dia cerah. Ikan senang nampak. Dia boleh main pelbagai air. Ha. Air keruh tadi pun boleh main. Ya. Air macam ni pun dia boleh main. Air macam ni dah cantik lah. Dia memang lebih jelas main. Dia kena matahari dia macam keluar cahaya terang, air terang lain. Banyak dia sikit air. Dia bawa samai tu kan. Balik lama-lama tu keluar. Ada tu. Okay guys, aku nak ambil lah casting aku hari ni. So alhamdulillah dapat juga alam 5-6 ekor. 5 ekor so dekat sini tadi. Aku dapat 2 ekor guys, 2 ekor. Manakah hari ni air pun dalam. Semalam air cantik tapi hari ni dah datang malam tadi hujan. Airnya terlampau dalam, terlampau dalam. Nak cari ikan tu agak ekstrim lah. Jadi kat Lemo tadi, tempat yang boleh mancing ikan, aku dapat 3 ekor. Kat sini dapat 2 ekor, 5 ekor lah dapat ikan kat sini. So alhamdulillah lah. Dia lucu-lucu tadi. Kat sana pun lucu tadi. Jadi manakah bateri pun nak habis. Bateri dah tak ada ni. Tengah cas. Tak boleh buka on video lagi. So, aku terpaksa tutup lah video ni. Yes, sampai kat channel Fly yang subscribe, kasih subscribe guys. Dan support aku. Support ni kena pandu juga guys. Cuma aku apa? Lepak-lepak dengan Rozi tadi lah. Rozi pun pakai lucu kat situ. Okay guys, jumpa dalam episod akan. Assalamualaikum. Bye. Oh. Memang banyak apa-apa. Dia boleh tahan ni. Dari 4 atau 5 tu. Boleh lah. Ada juga dekat situ. Nanti dia 4 atau kan. Okey. Mantap lagi satu ekor.